Pernah tak kau melangkah ke satu tempat dan tiba-tiba hati berbisik, "Aku pernah di sini," walaupun kau tahu kau tak pernah jejak pun tempat itu. Itulah deja vu dan hakikatnya ia jauh lebih dalam daripada apa yang kau sangka. Deja vu berasal daripada bahasa Perancis. Maksudnya sudah nampak. Ia adalah perasaan seolah-olah sesuatu sedang berulang, walaupun ia baru berlaku. Para saintis kata ini berlaku kerana otak tersilap rekod memori, tapi itu cuma penjelasan dunia. Dalam ajaran Islam dan hikmah Melayu lama, roh kita jauh lebih tua daripada jasad. Kita pernah hidup di alam arwah, jauh sebelum kita lahir ke dunia. Terdapat pandangan ulama', roh pernah melihat tempat-tempat tertentu di alam roh, dan apabila kita sebagai manusia terpijak tempat yang hampir sama, roh akan berbisik, "Aku kenal tempat ini." Orang lama pernah bercerita, ada hutan, ada sungai, ada kawasan berbatu yang bila seseorang masuk, tubuh terasa sejuk, bulu roma meremang lembut, hati sayu tanpa sebab. Mereka percaya roh pernah singgah di sana sebelum kita dilahirkan. Deja vu bukan sekadar memori, ia adalah respon roh terhadap tempat yang dikenali. Ada deja vu yang lebih luas, deja vu dalam mimpi. Kita bermimpi tentang satu tempat berulang kali, dan apabila suatu hari kita sampai ke tempat sebenar, roh seakan berkata, "Ya, inilah tempatnya." Ini tanda mimpi itu bukan mimpi kosong. Ia mungkin latihan roh atau isyarat dari alam gaib yang kita tidak faham. Ada juga kisah deja vu berkait dengan lapisan dunia lain. Orang Melayu lama percaya ada tempat yang bertindih antara dunia kita dan alam halus. Bila seseorang masuk ke kawasan itu, especially di bawah pokok tua, sungai jernih atau batu besar, roh akan merasa sesuatu, kerana makhluk halus juga pernah berada di situ. Sebab itu, deja vu kadang datang bersama bau wangi atau rasa damai yang sukar diterangkan. Deja vu paling kuat biasanya datang dengan 3 rasa: tenang, sayu atau takut lembut. Jika tenang, roh sedang ingat tempat asal. Jika sayu, roh sedang lepaskan sesuatu. Jika takut, roh beri amaran supaya berhati-hati. Bila deja vu datang, jangan lari, jangan takut. Diam, tarik nafas perlahan dan ucap, "Subhanallah, Allah sedang mengajar aku sesuatu." Kerana setiap deja vu ada cerita di belakangnya. Dunia ini bukan hanya apa yang kita nampak. Ada rahsia, ada memori, ada tanda yang Allah buka hanya pada jiwa yang lembut. Deja vu mungkin panggilan halus dari dunia yang pernah kita lalui.